melalui pengalaman membesarkan anak-anak remaja. Orang yang telah 2 kali, kerana 2 generasi, mereka lalui pengalaman berhadapan dengan anak-anak remaja. Sebab saya lihat ada yai-yai, datuk-datuk malam ini, nenek-nenek, nyai-nyai yang telah membesarkan anak sendiri sebagai remaja dan telah juga mempunyai pengalaman berhadapan dengan cucu-cucu yang sudah remaja. Masya Allah, kalau betul pengalaman ramai daripada tuan-tuan dan puan-puan yang lebih kaya daripada kami berdua. Tapi tak apa, malam ini kita jadikan malam kita berfungsi sekarang. Nanti insya-Allah saya rasa kita tak tunggu sampai akhir majlis baru kita nak buka. Kalau ada masa sempat, siapa nak tanya, siapa nak beri pandangan ke, nak timbulkan persoalan, sepanjang kita berbincang dan bersembang dengan Ustaz Zahid, kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, nak mencelah, nak berikan pandangan, mungkin ada nak kongsikan pengalaman yang berharga untuk manfaat yang lain, saya rasa boleh kita letakkan di Ustaz Zahid. InsyaAllah kita berikan peluang untuk kita berkongsi bersama. Malam ini kita sembang bersama-sama. InsyaAllah ya, mudah-mudahan Allah boleh hadir. Saya nak mulakan dengan menyebut secara ringkas betapa kehidupan kita sebagai manusia ini tidak akan pernah terlepas daripada hijrah. Berhijrah daripada satu keadaan ke satu keadaan yang berikutnya. Berpindah dan berubah daripada satu tahap dalam kehidupan kepada tahap yang selanjutnya. Takkan pernah kita terlepas daripada hakikat tersebut. Daripada asalnya kita tidak ada, kemudian Allah pilih kita apabila bersatunya ibu dan bapa kita dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Lalu kejadian kita asalnya ini dalam perut ataupun dalam rahim si ibu bertukar daripada sedikit benih menjadi darah berubah menjadi daging, kemudian daripada daging itu keluar tulang, berpindah-pindah, berhijrah daripada satu keadaan kepada keadaan yang selanjutnya dan seterusnya. Sampailah masa yang ditentukan oleh Allah, kita berhijrah keluar daripada alam rahim itu ke dalam dunia. Kita berubah lagi daripada asalnya kita dinamakan tak tahu apa-apa, cuma nangis, tidur, nangis, tidur. Kita tahu sampai kita boleh bercakap, sampai kita boleh ketawa, reaksi kepada kita kata musikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, sampai kita boleh duduk, sampai kita boleh berdiri, sampai kita boleh berjalan, sampai kita boleh meningkat dewasa sampailah keadaan kita sekarang. Pun dah selesai juga perjalanan hijrah kita. Yang sekarang kita sedang pegang, besok lusa akan berpindah ke alam berikutnya. Yang sekarang kita boleh berlari dengan laju, besok berpindah keadaan kita sampai kita berjalan pun juga bukan. Ya, yang sekarang ini tengah handsome, kulitnya tegak, rambutnya hitam, besok rambut kita putih, ada yang tak kumpul lagi, ada yang kulitnya pun sudah kendur. Besok bisa sampai masa kita akan berpindah hijrah lagi daripada alam dunia ke alam kubur. Daripada alam kubur kita akan berpindah ke alam mahsyar dan seterusnya seperti mana yang diatur oleh Allah Subhanahu. Perkara ini penting sebagai permulaan untuk kita sadari. Sebab kita akan berbincang tentang satu golongan insan yang kita sebut sebagai golongan remaja, yang sebenarnya berada dalam salah satu daripada fasa hijrah tadi. Bahawa alam remaja itu bukan alam yang selama-lamanya. Bahawa alam remaja itu, kalau kita tak sebut istilah bahasa Inggerisnya, is a passing phase. Satu fasa berpindah daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Ini perlu kita lihat, ini perlu kita fahami bagi kedua pihak, sama ada pihak ibu bapa maupun remaja. Saya katakan demikian. Bagi pihak ibu bapa, datang mungkin sebagian kita menghadapi suasana pelik berhadapan dengan anak remaja dan mungkin beberapa bentuk perangaian, kadang-kadang menyakitkan hati, kadang-kadang mengampulkan kita. Ada masa dia menggembirakan kita saja, ada masa dia buat kita tertawa saja, tapi ada masa dia membuatkan kita sedih melihat perkara-perkara yang dilakukan. Tapi yang inilah beberapa sendiri. Satu perkara yang perlu kita yakini ialah pelik macam mana pun mereka anak remaja kita itu sedang lalui, yakin dengan rahmat Allah, sebab mereka akan melalui masa yang berikutnya.
Kalau itu kita tidak hayati, itu kita tidak sedari, maka timbullah dalam sebahagian keluarga ibu bapa yang putus asa, ibu bapa yang melepaskan tangan, ibu bapa yang tidak tahu nak buat apa-apa lalu mengatakan sudahlah aku tak ada anak yang akan menjadi demikian. Kenapa? Sebab kita jaga menyadari bahawa itu adalah satu tahap dalam hidup itu berhijrah mengenai kehidupan, membangunkan kepakaran untuk meningkat dewasa menjadi seorang insan. Begitu juga penting perkara yang oleh kawan kita, remaja dan pemuda dan pemudi, bahawa apa yang sedang kita lakukan sama ada pemikiran-pemikiran tertentu yang sedang menguasai diri, sama ada perasaan-perasaan tertentu yang sedang menghiasi hati. Sedarilah bahawa kita tidak boleh sekali, bahawa apa yang sedang kita lakukan adalah satu tahap daripada sekian banyak tahap dalam hidup. Bahawa apa yang kita ketahui hari ini bukanlah 100% kebenaran. Kemungkinan besok kita akan tahu apa benda yang berbeza. Apa yang kita rasakan dalam hati kita sekarang ini mungkin terlalu benci dengan seseorang, mungkin terlalu cinta dengan seseorang, mungkin perasaan kita tak senang dengan orang tua. Percaya ini adalah hanya satu tahap, kerana kita akan berkembang berpindah ke tahap yang selanjutnya. Itu akan membantu kita untuk menangani cabaran dalam kehidupan. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita bahawa sebenarnya apa yang kita lakukan ini ialah sebagai manusia kita menjadi seorang insan. Kadang-kadang remaja dia tak sedar, dia tak tahu kita punya kita tak dunia selama-lamanya. Seorang remaja dia mengalami kehidupan harian dia merasakan solat akan hidup kita untuk selama-lamanya. Dan itu sangat benar. Kan, jadi insyaAllah kita mulakan dengan itu terlebih dahulu, baru kita akan bincangkan lagi perkara-perkara yang kita jemputkan Ustaz Zahir untuk bincangkan bersama, dan tuan-tuan bahawa sedang akan saya katakan ini saya rasa tidak menjadi masalah untuk kami berdua untuk melakukan siapa sahaja yang ingin memberikan kepada kita. Saya pun akan kembali kepada Ustaz Zahir. Seperti kepopularan upaya ini yang pertama kita dapat dengar bahawa paksa remaja ini adalah satu pasal yang tidak selama-lama ini. Dalam ia berpasal selama-lama itu maksudnya kita perangkap Allah yang selama-lama kita tempat untuk mensyukur dalam diri kita dalam kesemua kita abad. Dan Nabi SAW kepada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, dia betul, adakah aku akan masuk surga ya Rasulullah? Dan Nabi kata, kamu tidak akan masuk surga. Di wanita itu nangis. Kemudian Rasulullah SAW kata, kerana kamu tidak akan masuk surga ketika dengan cara kubur. Ya. So, bila masuk surga ni jadi muda sekolah. Macam saya. Saya satu tahun setengah kita. Pasal ni satu benda yang menarik. Kenapa tak? Kerana macam saya kata tadi bahawa setiap orang itu dia tidak akan mati sampai bila-bila. Betul. Dan dia akan berubah. Ini memberikan dua perspektif daripada pandangan ibu bapa bahawa remaja ini akan habis. Dia akan mati sekejap dia tak lagi habis. Dan perspektif daripada kacamata remaja bahawa dia suka-suka ni tak boleh dia jadi buruk. Betul. Dan seperti mana saya kata tadi, saya juga punya cabaran apabila menyiapkan program untuk orang remaja. Ada orang cakap dengan kita, sepatutnya Ustaz tadi ada umur tu. Sebab kalau ada umur, bocik no, astagfirullah. Betul tak? Sebab kalau ada bocik-bocik ni kan, suka dia berkita kan? Comel, sampai RM2, RM10, betul tak? Kalau dia budak-budak ni, dia tak aktif. Jadi bila kita ada, dia banyak salah kosong. Kenapa Ustaz saya suka lagi mengajar remaja? Mengajar orang tua kan baik. Tapi saya kata itulah, saya ni, sebab saya nampak bahawa ini adalah satu pasal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau tidak mampu untuk berubah daripada zaman ini, maksudnya dia tidak akan jadi seorang nama dewasa yang cemerlang. Tapi Ustaz, dia ada persoalan dekat masalah bersabar terhadap orang lain. Ustaz ada berapa orang anak? Anak saya 4 orang, alhamdulillah, seorang puteri dan 3. Jadi Ustaz isteri mempunyai 4 orang tangga. Saya dan isteri mempunyai 4 orang. Silap cakap Ustaz.
saya hadir. Kalau saya datang selalu, isteri saya pilih dua orang, isteri saya punya dua orang anak dengan itu. Jalan pun jalan dengan memerintah. Empat orang anak, satu putri, tiga orang lelaki. Semua sudah usia remaja, semua sudah remaja. Saya belum. Anak seorang, baru nak 2 tahun. 2 tahun ni terrible dalam bahasa orang muda. Setiap minggu, pakai terrible tu saya nak buat salah, tapi nampak sekarang. Tadi saya pun makan nasi. Dia sempat nasi saya tu. Nak marah dah dulu kan. Tapi itu sabar dia kan. Tapi sabar lagi ni. Pengalaman sahaja. Allah, saya masih teringat Sazahir dan bapak-bapak saya. Ketika kami masih dikurniakan seorang anak. Anak itu baru berumur lebih kurang setahun ataupun belum setahun. Isteri saya mengandung. Waktu itu kami melihat, berbincang, kita dapat anak seorang masih kecil, anak kedua akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana agaknya cabaran kami bila anak kita nak besarkan. Waktu itu saya dah bincang dengan isteri. Saya merasakan melihat kepada keadaan sekeliling. Orang-orang yang kami kenali, sahabat-sahabat, cerita-cerita yang kami baca daripada cerita dan akhbar sebagai contoh, baru saya dapat waktu. Macam mana apakah kami berdua ini akan mempunyai kekuatan untuk tidak bersama dalam rumah ini dengan berbagai orang yang kita tak boleh jangkakan. Tuan-tuan, waktu saya berkahwin dengan tuan-tuan yang mudah anak besar remaja dan sebagainya, waktu itu belum ada kita kenal dengan internet. Kita tak dapat tahu bahawa satu masa internet itu menjadi sebahagian yang sangat penting dalam kehidupan kita bersama dengan lagi pada anak. Waktu saya kahwin, bila baru balik belajar, baru berumah tangga, kalau dapat anak pertama, handphone macam benda yang berlalu sangat. Siapa saya tak pakai handphone, handphone yang masa itu besar tu kan, kalau lontar anjing mati siapa dia. Tak tergambar bahawa satu masa semua orang akan berkomunikasi dengan handphone malah sepatutnya. Waktu itu bila kita berbicara dalam handphone, kita berbicara seorang dengan seorang, one-on-one. Tetapi sekarang anak-anak kita malah kita sendiri kalau bincang dengan smartphone itu macam suara satu dewan. 2 orang, 3 orang, dia tambah, dia sambung, dia tambah, tak habis juga. Kata-kata kita dalam masalah ini, dia tak akan lagi bila anak besar bermain. Tak makan sama pun, makan kadang-kadang saya dengan smartphone. Waktu nak soalan pun, satu dah siap berubatan sejarah, satu abang kakak dia ambil rujuk, sempat kali bisik-bisik tunggu abang kakak dia habis ambil rujuk. Kita nak buat sempat lagi dalam menit, sempat lagi dalam apa saya tengok lagi. Tak habis sebenarnya. Subhanallah, itu benda yang 25 tahun itu, waktu saya baru berumah tangga lebih kurang, mungkin tak dapat kita gambarkan. Tetapi kita cuba berlari, cuba buat persiapan. Apa akan nanti cabaran-cabaran yang terjadi. Nah sekarang kita lihat cabaran itu sebagai contoh. Kita susah. Kadang-kadang kita sabar juga walaupun sabar kita seorang lain pun tapi bila pada datang dengan anak orang yang terang kita tak terlambat. Nanti anak bagi kita pula bila dia berumah tangga. Giliran kita hadapan dengan anak dia remaja ini. Apa pula cabarannya? Tapi satu perkara dalam sahaja macam yang saya sebutkan tadi. Memang manusia ini adalah tahap-tahap. Seorang ibu, seorang ayah mesti bersedia untuk berhadapan dengan hakikat tersebut. Tidak boleh berputus asa. Di situlah letak pentingnya kesabaran. Sebagai contoh ya, ada orang yang biasa bertanya saya, anak saya Ustaz yang remaja, saya tak pernah tahu macam mana ini. Saya cakap dengan lawan cakap saya cakap apa macam tak masuk dalam internet. Kalau dulu masa saya masih umur 8-9 tahun tu, kata orang tu masuk ke kanan keluar ke kiri, masuk juga melintas juga sempat keluar ni apa itu dengan itu. Dia masuk ke SRI pula, dia macam masuk ke kanan, dia juga keluar ke kanan. Sekarang bila tak keluar gambar sebab itu kita tahu cakap macam tak sampai langsung kat telinga. Macam mana Ustaz saya hadapkan dengan seperti itu. Ustaz saya kepada orang-orang saya, kalau kita tinggal bersama,
kita menyadari bahawa sebenarnya anak itu sudah menghadapi satu fasa kehidupan yang berikan keinginan daripada kita. Kita akan memastikan kita akan terus rasa dan bersyukur. Kita akan katakan sudahlah yang itu satu pendekatan sebanyak ikutkan dia sudah akan sampai terpandai dan dia bercakap tak guna tak masuk satu pendekatan yang bertengah-tengah itu berterus kita berkasar kita tegas dalam pendekatan sampai kita tetap merasakan diri saya kedua itu pun menimbulkan masalah. Tapi kalau kita mampu merenungi bahawa dia sebenarnya walaupun di sebalik mungkin kita gunakan perkataan di sebalik kegembiranya, tetapi jauh dari itu dia masih mengharapkan pimpinan dan pimpinan. Itu kalau ada juga kita sebelum kita tanya kenapa dia tak dengar cakap kita akan bertanya kepada diri kita terlebih dahulu. Kenapa cakap kita ini tidak mahu didengar? Ya kan? Sebelum kita tanya kenapa dia tak dengar cakap kita akan bertanya dengan diri sendiri terlebih dahulu, kenapa kita cakap kita? Maka kita bisa cerminkan balik yang kita cakap ni betul tak betul? Yang kita cakap ni benda yang sesuai tidak dengan yang kita cakap ni benda yang boleh faham apa tak boleh faham. Kedua, selain daripada menilai apa yang kita cakap, kita akan menilai bagaimana kita cakap. Kadang-kadang benda kita cakap betul. Jangan kita orang tua, kita nasihat, suruh dia sembahyang, suruh dia taat, suruh dia jaga diri, betul. Tapi kemungkinan cara kita cakap dia tak dapat terima. Cara kita cakap tak sampai seperti dia. Ada kemungkinannya kita yang kita cakap betul. Kita tahu caranya, tapi masanya tak tepat. Dia baru balik daripada camp 3 hari. Waktu itu badan dia tengah mendekit, sampai rumah baru nak makan. Nampak ke pagi cuma makan sarapan pukul 6 baru balik rumah. Waktu kita nak ingin cakap dengan dia, benda tentang macam-macam yang kita tak senang hati dengan masa itu kita tak sesuai. Ya kan? Di sini perlu kita memahami bagaimana, apa dan bila untuk kita bercakap dengan anak kita. Jangan terus persoalan kenapa dia tak dengar, tetapi kenapa yang kita cakap tak sampai kepada dia. Ini satu perkara yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada pengalaman yang banyak, tetapi perlu kita perbaiki. Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian perbincangan saya Ustaz tadi, terutama kepada adik-adik yang sedang merancang untuk mendirikan rumah tangga ataupun yang sebelum itu sedang dalam peringkat nak mencari bakal pasangan. Adik-adik sekalian, persiapkan diri dengan kemahiran untuk berkomunikasi. Kadang-kadang bukan isu besar, kadang-kadang bukan isu pun, kadang-kadang bukan masalah pun. Tapi sebab kita tidak ada kemahiran berkomunikasi, benda yang sepatutnya kita bercakap dengan nada so, kita cakap dengan so, tak ada seni, ada kemahiran. Kadang-kadang ada perkara yang perlu kita cakap tanpa berkata-kata, tetapi kita tak faham. Benda yang tak perlu kita perkatakan, kita buatkan sampai berjela-jela menyebabkan bukan orang itu nak jelas. Makin anak itu melarikan diri daripada kita. Jadi saya harap mungkin untuk kita pertimbangkan, ya, menyedari bahawa cabaran membesarkan anak-anak remaja itu sesuatu yang sangat memberikan, tetapi kesabaran. Saya kembali kita lihat saling sedikit lagi. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa ada di antara isteri kita, ada di antara anak-anak kita yang boleh menjadi musuh kita. Inna min azwajihim wa azwajihim aduwwatan fahdharuhum. Bukan kerana jahatnya isteri ataupun jahatnya anak, tetapi dalam banyak kes kalau kita lihat dia menjadi musuh sebab kita juga kurang kemampuan untuk menangani watak masing-masing, emosi masing-masing pada waktu itu. Tapi Allah berikan bantuan. Allah kata wahyu ta'fu wa tasfahu wa tarbihu. Sekiranya engkau memaafkan, engkau mensampaikan maknanya menerima dengan penuh kelapangan, wa tarbihu dan mengampunkan. Itu langkah Allah berikan. Walaupun pada peringkat anak itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya seolah-olah dirasakan macam musuh kita. Tetapi pendekatan yang Allah ajar di
memaafkan. Maksud memaafkan ialah jangan balas dengan sesuatu yang akan mendatangkan lebih besar dosa. Kalau dia melawan ataupun jangan balas dengan menghukum dengan kekerasan, sebab itu tidak akan berubah ke dia tidak. Kalau dia itu tidak berikan cakap, bukan dengan menengking, bukan dengan menjatuhkan wabah, sebab itu tidak akan berubah. Takwa maknanya tidak membalas dengan sesuatu yang akan mendatangkan. Tasawuf tetap terima dia dengan penuh kelapangan di hatinya, bahawa ini adalah insan yang sebenarnya hadiah daripada Allah untuk kita. Kalau Allah pilih itulah, kalau Allah pilih ialah jadi anak kita, bermakna itulah pilihan Allah, dan Allah mahu kita pilih apa yang paling baik. Allah tak pilih orang lain untuk menjadi, dan Allah tak pilih orang lain untuk menjadi bapaknya, untuk menjadi ibunya. Allah dah padankan, Allah dah pasangkan, kalau itu anak kita, itulah pilihan Allah. Kalau kita ini ayah dia, kita ini ibu dia, itulah pilihan Allah. Terima dengan penuh kelapangan. Memang ada isu, memang ada sedang ada kecemasan, tapi kalau kita menyempitkan hati kita membuang hati Allah daripada kehidupan kita, kita hilangkan daripada hati kita dan kita padamkan perasaan rahmat. Padahal dengan rahmat Allah tak perlu anugerahkan dia untuk kita, itu tidak akan mengubahkan. Dan yang ketiga, mengampunkan. Ya, ampunkan, sudah maafkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemungkinan hamba-hambanya yang paling dahsyat, paling teruk sekali pun Allah masih boleh mengampun kalau si hamba itu mengampunkan. Ini kan boleh kita ya, diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan yang saya mungkin saya nak tahu saya pula. Bila berhadapan dengan remaja, apa tak kaya remaja bertanya masalah-masalah yang mereka hadapi. Saya bercakap tadi pihak imbau, pihak remaja pula. Terima kasih kerana masih mengakui saya sebagai remaja. Sebenarnya kalau ikut United Nations, dia 15 sampai ke 24. Very short. Maksudnya dalam 9 tahun saja dia boleh jadi remaja. Jadi kalau ada United Nations World Conference, seseorang yang umur 15 sampai 24 dia boleh ikut. Tapi lebih 25 dia tidak tahu. Tapi terima kasih dah berkata fatwa apa yang saya masih remaja lagi. Soalan remaja yang tadi kepada kita ni dia berbagai-bagai, mempunyai ragam-ragam yang tertentu. Kadang-kadang ada yang merahsiakan, kadang-kadang ada yang, tapi lebih itu adalah soalan-soalan yang sudah dia akan masa dia mungkin satu hari mungkin paling kurang kita dapat dalam 5 soalan melalui Facebook, dan soalan-soalan itu soalan-soalan apa yang kita suku. Lepas tu jadi satu kemas tentang persoalan untuk demo dan dialog semua. Maknanya dia untuk ilmu dari Facebook dan dia tanya kita, alhamdulillah. Dia tadi soalan, baru tanyakan forum ni, adakah polamik itu haram? Oh, supaya dia tanya saya, dia jawab nanti saya tanyakan dia lah haram. Soalan-soalan ni dia berbagai-bagai. Kalau budak-budak muda, kadang-kadang ada soalan tentang kehidupan, pelajaran. Kalau nak dekat kahwin, dia tanya soalan-soalan tentang pernikahan. Lepas kahwin pun dia tanya soalan pernikahan juga. Kebanyakan soalan-soalan berkaitan dengan benda agama. Dan ia adalah sesuatu yang baik. Daripada saya, dia ada satu kesedaran dalam diri dia yang dia nak tahu. Tapi apa yang saya nampak dari sini adalah remaja ini dia dah mencari persoalan. Dia dah mencari persoalan. Dan dia mencari seseorang yang dia boleh percaya untuk beri keyakinan pada jawapan yang dicari. Jadi pada saya, kalau dia pergi kepada kita untuk meyakinkan jawapan yang dia dah cari, itu merupakan satu langkah untuk dia tunjukkan bahawa dia percaya kita. Jadi kalau ibu bapa, abang, kakak, apabila adik-adik kita tanya soalan, maksudnya dia dah berikan kita kepercayaan. Jadi kita tak boleh soalan kau ni apa lah, macam apa langsung belajar soalan ni. Kita setiap Ramadan soalan sama. Itu dalam ibadat. Itu Ramadan kita tunjukkan apa. Yang tadi bukan remaja, yang awak tak tanya pun tanya soalan yang sama. Jawab betul. Alhamdulillah. Dia jadi dah Google. Aku dia nak tanya. Yang saya baru 2-3 hari lepas orang tanya saya soalan. Is it right that
groom cannot wear a wedding ring. Mereka betul lelaki tak boleh menggunakan cincin. Sebab saya di Facebook, saya ada satu wedding ring saya sendiri biru. Saya buat hashtag dari itu kali. Sebab 2 minggu kita di belakang orang kan. Jadi saya buatlah benda ni yang macam saya tengok kalau saya boleh share dengan cara yang lebih santai, pengalaman saya supaya budak-budak tu tak ulang kesalahan. Saya nampak kesalahan ni kemungkinan dia tak jumpa atau dia minta kadang-kadang buat siap-siap. Ada silap-silap yang dia bukan pengiriman jadi hanya ni awak kapan tetap. Baik aku tak balik, kalau balik berbagi yang mana yang boleh. Jadi dia tak boleh soalan. Jadi kasih dia letak sini. Because I tried improving yourself. Some of them say that it is haram to wear wedding band. Maksudnya dia dah cari manusia ilmu, dia tak dapat melihatnya. Lagi dia tak tanya orang yang jelas dia percaya. Dan saya belajar daripada Dr. Munir, dia setengah-setengah jawapan. Kita tak perlu nak kasih dia jawapan yang panjang dia faham. Kerana dia bukan cari benda tu, dia nak yakin. Kalau jadi saya selalu jawab kelainan dia cakap wedding band tu bukan satu benda yang haram. Bahkan kalau dia berniat untuk sunat dapat sunat. Jadi dia siap, jadi tak ada tahu lah kerana saya malam ada fikir. Jadi itu sebahagian terpanggil dari soalan-soalan. Dan antara soalan yang biasa-biasa ditanya adalah macam mana yang berubah, apa nak boleh mencari jalan untuk perubahan, apa nak boleh cari. Sebab orang ni dah timbul, mungkin sekarang kita kalau kita timbul kita tengah jalan kita ni. Dan sebenarnya banyak lagi kita nampak adik-adik kita yang dah mula nak berubah, kita nampak dia pakai tudung dan sebagainya. Yang yang saya lakukan kan, saya kasih sokong. Kita tahu dah dia datang kelas kita, itu hari dia pakai tudung. Itu saja hari dia pakai tudung. Hari lain dia tak pakai tudung. Tapi kita, saya pegang satu nasihat guru saya kata, kita kalau banyak cakap, kita kena lebih banyak dulu. Sebelum saya tanya dia kenapa dia pakai tudung, saya tengok presiden dia kenapa pakai tudung, tak pakai tudung, dia satu pakai tudung. Pakai tudung selalu suara. Kalau dulu dia tak pakai tudung, sekali-sekali dia tak pakai tudung mobil. Dia tidak dapat tengok kan, dia mesti tak pakai tudung ni. Dia tak tahu tudung saya kat sini lah, saya mobil tak pin tak sini lah, pin tak sana. Dia sekarang tak. Sekarang ni, walaupun pertama kali dia pakai tudung, dia boleh jadi cantik dan dia lupa. Betul-betul dekat dalam YouTube tu, beribu tutorial dia pakai tudung. Jadi dia walaupun pertama kali dia pakai tudung, siapkan dia lah. Dan kita tahu dia pertama kali, hanya kelas kita tadi. Tapi kita tak boleh cakap dekat dia kenapa kelas saya dia pakai. Sebab kita tak tanya dulu. Sampai kepada satu pengalaman saya pergi bayar insurans motor saya dekat Tamir kan. Jadi bila dah bayar, saya turun bawah. Kemudian ada 2-3 kakak-kakak pakai skirt pendek ni, panggil Ustaz. Saya bayar mesin dia Ustaz. Kenapa siapa ni ke dalam kita ni lupa nanti terlupa tu kaitan yang apa dan saya ni tak tanya lah jangan bawa banyak orang kita tahu lah bila saya bawa kita jumpa jadi saya tanya khabar baik dia tengok daripada muka saya dia tahu saya tak ingat jadi dia ingatkan saya kita tu nak belajar dengan Ustaz lain memang lain saya hadir di dekat lain sama aku saya nak kita maafkan kan apa lain kita Ustaz kita pakai tudung hari Khamis ni sebab kelas Ustaz hari Khamis saja yang kita boleh datang ke tudung tapi Ustaz kena dengar Ustaz ini dah sibuk dia sambung lah nampak tu ada jadi saya kata kerana dia kat dalam ofis tu waktu dia orang mula nak pakai tudung abang-abang ofis ni kacau abang-abang ofis kacau itu yang abang-abang ofis pun nak kena biar dia orang pun pakai tudung jadi bila dia datang ofis abang-abang kacau daripada yang kat bawah masuk lori sampai dekat atas duduk kaki semua kacau jadi dia orang pakai tudung semua kat bawah siap ni semua kacau itu majar dia jadi dia malu lah jadi dia orang
bukan kedua balik berapa kali umur dia kata bila dia orang hari Khamis tu pakai tudung. Dia kata dia mula-mula dia orang kata juga tapi dia ada alasan. So ada dah jaga waktu kita pakai tudung. Sampai dia kata sekarang ni dah setahun kita dah pakai tudung sejak hari Khamis. Bahkan saya baru pergi juga lah, orang dah start pakai tudung. Ada satu tu dah tak pakai tudung terus. Yang kita dah bukan untuk kekuatan. Apa-apa tu dah malah kacau dia ni. Dan itu satu benda yang saya kata pusing saya kata kawan-kawan. Saya kata bila kita ni nak menyembuh, kita kena sedia untuk dengar bukan masalah dia. Dan tadi saya cakap tentang benda yang paling saya juga sekali tentang masalah komunikasi. Dan komunikasi ni betul. Itu saya pernah cerita satu peribahasa juga. Tapi kalau saya tak boleh ingat cerita peribahasa. Sebab mengikut apa nama dia majlis dulu-dulu, peribahasa tu dulu-dulu dah tutup kan. Saya tak boleh buka lagi waktu dan berhenti. Tapi saya ingat dulu saya cerita satu peribahasa. Peribahasa dia kata apa nama dia, kalau emas keluar daripada mulut orang jadi harta. Tapi barangkali emas bila keluar daripada mulut kita jadi binasa. Tak semua benda yang keluar macam nasihat yang keluar dari mulut dia boleh jadi benda yang baik. Sebab kadang-kadang benda itu sama. Jangan buat daripada saya. Beza dengan kalau sahabat saya kata jangan buat. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis Imam Tirmizi saya sudah ceritakan. Ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah dan Nabi SAW singkap jiran dan Nabi cakap dengan Siti Aisyah, ya Aisyah, orang lelaki dia bilang dia lelaki berputar. Kemudian Nabi SAW panggil dia masuk dan Nabi SAW layan dia biasa. Dan Nabi SAW tak cakap dia yang saya cakap. Jadi saya tanya kenapa dia cakap kalau tak ada orang layan dia, dia kena layan dia. Datang lagi sahabat lepas tu pakai baju kuning. Tapi tak suka dia bagi sahabat lain. Cakap dia kata jangan pakai baju kuning. Harta Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun kadang-kadang ada nasihat yang dia tak sampaikan terus. Dia minta orang lain cakap. Jadi barangkali aku tak beruntung kemungkinan ibu bapa itu minta tolong daripada pihak ketiga untuk memberikan nasihat. Saya rasa itu satu pendekatan. Ya. Ada kadang-kadang mungkin kita ini menghadapi masalah, mungkin sampai tingkat anak itu melalui fasa yang sedang berkembang. Jadi memang tak boleh tahu pun dari orang. Mungkin salah satu pendekatan yang boleh dicuba dapat dari orang yang bila bercakap mungkin anak itu boleh mendengar dengan lebih. Tapi saya tak sebut juga ya, bila saat kita cakap tentang bagaimana anak-anak itu bila bersuara ataupun remaja itu bila bersuara, dia sebenarnya meminta perhatian. Dia sebenarnya nak meminta pimpinan kepada orang. Cuma dia nak kena dulu. Bila dia letakkan orang generasi yang berbeza, generasi tua, bahasa ni kan gaya dia hidup, percakapan dia itu jauh berbeza. Kadang-kadang dia ada bercakap hasrat hati tak menurut, tapi cara dia bercakap, perkataan yang dia pilih didengar pula oleh generasi mak bapak itu sebagai sesuatu yang menginginkan. Ini yang saya katakan kemampuan perlu dua ya. Kalau pula kita berkaitan bahawa ibu bapa kita bercakap mesti dengan gaya, dengan seni, dengan kaitan yang boleh kita boleh silakan. Mak bapak itu boleh memahami bahawa anak itu bercakap sebenarnya bukan memikirkan mak bapak, bukan untuk mengganggu mak bapak ataupun melawan, tetapi mungkin cara bahasa itu kita tak. Dan sebagai itu, kadang-kadang dia tanya sesuatu dengan niat minta pandangan dari orang tua. Tapi gaya yang berbeza itu menjadikan orang tua mereka diam. Mak, masalah itu hanya mungkin untuk sebaliknya kata-kata kalau orang lain untuk kita tengok hidup senang. Kita tak sebaliknya kalau kita tak merasa. Sebagai orang tua mungkin sekali dengar kita biarkan apa kecairan sama sebaliknya dan kemiskinan suruh sebaliknya kata-kata susah. Kita cakap pula kenapa mesti belum sebaliknya. Kalau kita baca pertanyaan itu dalam bentuk demikian, kita akan yakin, kita marah, kita akan dalam hati kita tolak dalam soalan. Kita anggap itu sebagai satu pertanyaan yang biasa dan kurang ajar pada kita. Dia nak persoalankan kenapa mesti sebaik. Tetapi kalau hidup hatinya kalau kita suka menyelami, kita sedang ada pertanyaan persoalan itu. There is a question mark dalam diri dia. Macam kita tanya. Ya kan?
Mungkin ada sedikit satu orang pun nak question, nak tanya balik apakah ada kalau kita dapat manfaatkan dan kita pernah cara kita menjawab, kita pernah cara kita menyentuh hati, kita pernah cara kita menerangkan kenapa sebalik semuanya itu ada satu keindahan sebenarnya bagi kehidupan kita. InsyaAllah kalau sebelum itu kita dapat ikhtiar dan jembatan yang menghubungkan kita dengan anak itu makin rampung, makin jauh, makin tak betul, insyaAllah kalau kita dapat tangkap bahasa kita dapat menguasai itu manila itu, kita akan menghubungkan balik jembatan dan ikhtiar. Kalau sebagai contoh, saya hari ini baca surat Al-Kahf, saya biasanya ialah baca surat Al-Kahf itu. Di surat khabar juga dalam surat khabar orang yang malas baca serius itu tak baca dalam sebilah ataupun serius tadi. Tapi hari ini anak saya balik macam biasa di paper saya baca sikit front page kampung cerita buku 2 dengan buku 3. Satu yang ialah saya rasa pun saya sekat untuk baca tentang apa ni rangkaian dari one service. Sekarang ada dua satu anak yang ada kegunaan dengan hubungan suami isteri. Bagi contoh, satu perkara yang mencapai dan menimbulkan persoalan sama ada masyarakat kita dah bersedia atau tidak. Pada terlintas, bagaimana kalau salah dibuat lebih-lebih masyarakat kita, jika remaja adalah satu bagian, tanya soalan-soalan yang seperti ini. Tanya tentang hubungan seks, tanya tentang alat kelamin, tanya tentang sentuhan yang berbuat. Tuan-tuan, kenapa kita sebagai bapak lain? Kita rasa pelik, jangan tengok tak selesa, kadang-kadang kita marah pula kita banyak salah. Betul tak? Aku yang tak boleh pun nak tanya, aku tak boleh tanya pun boleh faham tahun sekali kita dah kahwin. Kita dulu tak ada internet macam yang ada sekarang. Kita dulu tak terdengar bincang dari kawan-kawan kita apa yang kita bincang sekarang. Kita kat sekolah dulu tak tengok gambar-gambar dalam pelajaran sains. Apa yang nak kita tengok sekarang dalam urusan itu. Bayar kita tesis. Nampak baik di sekolah kita belajar berapa belajar sana. Dan tengok dan belajar tentang reproductive organism. Masya Allah. Di sebalik rasa kita tak senang sebab dia mungkin tak kena daya dia. Cuba kita bayangkan kalau satu kita anak kita mungkin berumur 12 tahun, mungkin berumur 14 tahun, soalan-soalan seperti itu dia kata dia buka jumpa pun baca dia berdaka rumah dia berdaka memang ada macam mana kita di situ letakkan kemahiran kita bukan memasangkan dalam kepala kita satu sangkaan bahawa anak itu tak berkurang ajar. Kalau itu sangkaan kita, immediately kita akan switch off, immediately kita akan lepas keluar untuk mengikat kita. Walaupun kita rasa malu, walaupun kita rasa kepo, walaupun rasa janggal, hakikatnya bila dia tak bertanya, Ustaz saya kata, dia meletakkan satu tahap kepercayaan kepada kita. Bukan senang anak-anak nak tanya mak bapak soalan-soalan macam ini tuan-tuan. Kalau ada anak kita tanya soalan macam ini, kami cepat marah, jangan cepat dismiss. Ambil peluang tersebut. Supaya itu tuan-tuan, saya perhatikan sebagai itu. Ada isu kadang-kadang orang mengalami satu mereka yang tanya dengan Ustaz atau Ustaz anak-anak saya saya tengok bila remaja dia lebih mudah dengan kawan, sikit-sikit kawan, sikit-sikit kawan. Nak tanya nasihat dengan kawan dengan saya tak ada. Saya yang bersama dia daripada cuci 24 jam dengan dia, saya yang fikir dia, kita tak besar ini kawan tak ada. Sebab kalau itulah yang kita hadapi. Sebelum kita nak tanya kenapa masalah dengan dia, cuba kita cerminkan kepada dia. Bagaimana? Dengan kenapa kita gagal jadi kawan? Kenapa dia tak saling melihat kita juga salah seorang daripada kawan-kawan? Sebab remaja, kita semua pernah dalam hidup remaja kan. Bila sampai mereka umur remaja, kita lebih selesa dengan kawan daripada orang tua sendiri. Kalau kita gagal ataupun kita tidak merasa bahawa kita sampai satu peringkat yang kita kena adjust peranan kita. Kalau selama ini peranan kita, cara kita cakap, cara kita nasihat sebagai orang tua, sebagai mak yang beri nasihat, bapa yang marah dengan masalah, sampai peringkat umur tertentu berubah.
kita menjadikan juga diri kita ini sebagai kawan kita. Kita ada selalu bicara-bicara tersebut dulu. Kalau pergi sesi-sesi motivasi ataupun kita ada bimbing bapak selalu sebutkan juga, ya, berusaha untuk menjadi kawan kita. Kadang-kadang kita tidak bercakap bahasa kawan dengan anak kita. Bukanlah bahasa supaya dia katakan bimbing lagi. Tapi cara kita untuk perkataan isu yang kita bincangkan, macam mana kita bincangkan. Kalau bahawasanya anak-anak kita sekarang dia berkawan, dia berkomunikasi. Saya sebutkan dia sangat dengan kita. Bukan selalu pun nak berkumpul dengan kawan dia suruh melakukan ada banding, ada masa dapat keluar dengan teman, ada masa kat rumah. Kat rumah pun dia boleh berkomunikasi. Cara macam mana? Dengan smartphone, dengan handphone dia. Pakai WhatsApp lah, kita ni tengok Twitter lah, apa sekarang ada Instagram, ada Telegram. Yang saya tahu itulah saya orang buat tu Facebook dengan SMS dengan WhatsApp. Apa salahnya kalau kita jadi orang tua, kita cuba ikut teknologi sekarang ni, kita berbicara dengan menggunakan telefon. Allah Ustaz tak sedang layan dia dengan WhatsApp-nya, dengan teksnya, macam-macam. Kalau itulah bentuk komunikasi yang boleh menambahkan, kalau itulah platform wajar berbicara yang dia mahu dengar, dia mahu ikuti. Kita ajarkan sama lain komunikasi. Walaupun dalam rumah, jangan cepat jalan. Kalau rumah masih pegang handphone, kita perlu berkomunikasi dengan handphone. Dia buka diri, kita buka depan. Kita sekarang teks, kabar, bapak kat pun dengan tengok berita. Anak kat dalam tengah buat kerja, tengah bukuk kat depan, orang ini tengah buat masa yang punya selesa. Tak ada masalah pun. Kadang-kadang small gestures macam ini, perbuatan-perbuatan yang kita tak mencari yang kecil, itu yang sebenarnya merapatkan hati kita. Tak mesti kita balik ikut. Dia pergi mana-mana, orang kita ikut. Sebab budak sekarang, orang call kita jawab. Lagi tengok buku bapak kita jawab, tak ada orang. Ini pengalaman bapak ke depan budak-budak mengaji. Kita tak jawab. Dan kita nak mengamuk. Dia waktu buka ke sini, bapak tak pun 14 kali tak jawab dalam masa itu. Daripada kita marah. Dekat sejarah saya. Dan kita tak tahu perempuan, tak masuk perempuan, buat dia tidak ada yang tapi kita berfokus dengan WhatsApp. Usik-usik dia dalam WhatsApp. Hantar gambar-gambar pada WhatsApp. Tapi biar sekali fokusnya dalam tulis lalu kasih hantar gambar-gambar. Sebenarnya orang tak kopi gambar yang boleh suka dalam gambar. Gambar gambar. Malah dalam keluarga kita ingin dulu antara anak-anak kita. Nak tunjukkan bahawa kepada anak kita yang penting bukan kawan dia tak keluar. Because my siblings, my brothers and sisters, my mom and dad boleh dapat juga. Saya pasal bola, tambah besok, main sini sampai petang, ada bunyi. Padahal kita tak punya bola pun. Mak kita ambil maknya dia dengan anaknya berbicara tentang apa K-pop tentang bukan kita nak galakkan, kita itu yang sedang mengikat interest, ya kan? Sebab nanti kita tengok sikit lah walaupun saya malu sikit rumah dengan dekat saya. Ada masanya saya duduk lebar-lebar duduk temankan anak saya tengok running man. Hanya betul-betul tahu saya running man. Tahu 200 episode lebih tuan. Dan kita nak sampai masa sampai tahun tidak bersabar kalau tak salah. Habis masa tadi. Tapi kita nak luangkan masa, nak ajak jalan keluar satu budak tu nak berkan di sekolah ni baik. Minta nanti kalau anak bagi sekolah, betul-betul kita positif habiskan masa ini. Wang kita masuk sektor ni Allah. Masih tak ada. Bila tak dapat maju yang ini sudah selesai. Program sekolah yang jadual tak sama. Kita nak keluar regular dan tempat. Anak saya kalau tempat ke sekolah 4 orang. Untuk minggu hari kemarin minggu kita bawa bola campak ke bawah tu dengan pulang. Bagi 2 minggu. Sekarang tak ada masalah. Jadual tak ada. Sekurang-kurangnya tak keluar.
suasana kat rumah itu sebagai yang kita berada. Bukan masa kita nak habiskan masa. Dan tak boleh mak dia pula nak cakap kita. Wah, kita akan bilang yang kat rumah dah semua bukil balik pelayan anak habiskan macam mana. Relax dah sister. Sebab anak ini tak important, anak itu tidak penting. Kita sama-sama tak punya lebih, tak pula bapak lebih perdana. Ya kan, anak habis satu hari ini kita sambung, supaya kita tengok transformer, kita tengok anak siapa dia orang, bapak dan tidak kira-kira. Pembelajaran saya penting, tuan. Ya kan, apa yang ada, yang menyenangkan hati dia, kita berbuat. Bila datang kepada kita masalah, kita ikut kepercayaan kita. Jangan faham. Kalau kita jangan tahulah soalan yang kita tanya Ustaz. Kadang-kadang kita pun tak tahu jawapan dia. Kita tanya semua sama tu Ustaz. Tak boleh nak jawab. Jangan terus marah. Kadang-kadang kita ni pasal nak tutup malu. Hilang diri kita. Jadi bapak tanya soalan-soalan kita tak boleh jawab. Jangan cepat kita marah. Jadi bapak tak perasaan. Rasa sepanjang belajar bertaruh dengan Pak Mufti itu tak bukti semua. Tak semua benda ini. Tapi tak apa. Ajak belajar sama-sama. Makanya ini cuba tengokkan betul dalam waktu aku cakap dengan bapak. Kita tanya dengan Ustaz mana yang boleh pakai, mana yang boleh pakai. Tuan-tuan, kita jadi orang dulu generasi kita ini. Kita ada Ustaz yang kita percaya orang paling banyak 3 orang. Ada apa-apa kita jumpa Ustaz. Anak kita tu ada Ustaz dia nak ratus Ustaz. Satu dunia tu yang penting kalau dia cakap Ustaz saya kata dia boleh tanya, boleh cari memang saya maklumat tahu betul-betul tak betul yang jawab orang yang berlayan dalam semua tidak, tapi itulah maklumat yang ada di tangan saya. Ini adalah kepada kita kerana kita bersalah, kita tak cukup ilmu, kita tak tanggung jawab, kita mengamal uang, kita tahu kita tak tinggal, kita menunjukkan kita tidak ada percayaan yang waktu ini sedang diberikan apa kerugian yang sangat besar. Kita ini kita juga tentang komplikasi yang menggunakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Ini terkait dengan saya pun group family ini baru ada berarti itu ada dalam 2 tahun. Sejak saya banyak lebih. Tapi mak baru masuk dalam 3 bulan. Mak masuk dalam expect itu pun berbincang dengan balik masukkan mak ke dalam. Kerana kita ni kan kadang-kadang ada benda yang kita boleh buat. Kita tahu kita buat. Tapi saya ini saya tunjuklah kita dah pernah ya, tapi cuma duduk nak juga masak apa nampak mak istay ini tak apa ini balik rumah dia apa dia tapi boleh pilih pun tapi kita pergi kat juga ni pun kamu balik ke rumah dia tak pula rumah tak boleh itu yang berbual komunikasi itu penting lah yang sedikit-sedikit ni pun dihargai kita belajar dia orang-orang dulu. Saya ada satu saya jumpa pelajar dan saya take media untuk ingat nama dia. Tak semualah kita ingat pelajar yang kita bagi beratur tak semua kita ingat nama, tapi mana yang sedikit sebab apa tu kalau kita betul ni nama kat Facebook dia kan betul dia kita luang main kat Facebook kita tu tak tapi nama betul Batman jadi mereka office luang main Batman dan itu adalah kadang-kadang kita berdiri saya cakap dengan kawan-kawan kita kadang-kadang berdiri macam itu second rule kalau kita tak ingat nama dia kita je berhenti dan tanya dia khabar ingat baik kadang-kadang nampak dekat Facebook kaki depan arah jadi saya pergi sini kaki jadi dia macam tak pakai Facebook apa ni tapi itu ada bila kita buat macam itu dia ada keluarkan sikit macam nampak mungkin macam mana agak itu sebab apa saya ingat Allah SAW dia Allah SAW dia mati Allah SAW dia ni dia tak ingat nama kita tapi dia ingat bila dia jumpa tu bila dia cakap kita macam mana agak dia tak ingat saya juga tak berfikir balik dulu kan kalau dia pun dia agak jadi bila kita masuk fikir saya sangat ke orang kenal saya tu kalau fikir dia tak dengan kita murid kan
ini pun dia akan dia orang lagi. Jadi setiap kali kita ingat kita sesencing tadi menghargai. Jadi sebelum kita lanjut apa yang ada di kotak ini, boleh perbezaan penghargaan yang Ustaz alami selaku orang hati dan yang Ustaz lakukan kepada anak-anak Ustaz sekarang. Kita berbeza untuk sama-sama. Kita dibesarkan oleh generasi yang berbeza banding dengan generasi anak kita. Ya? Satu perkara yang sampai sekarang saya masih simpan rasa dan tu apa ya, terkilan. Bukan terkilan yang negatif marah tidak. Tapi satu perkara yang bila saya ingat saya akan rasa sedih. Sampai saat ayah saya arwah abah meninggal dunia pada tahun 1995 sampai dia meninggal dunia. Kalau ingat balik saya abang-abang tak pernah sekali pun dengar dia cakap dia sayang. Tak pernah. Mulut orang tua dulu yang kata dulu lah. Mungkin sekarang pun yang dah ada cucu ya. Kalau ingat balik mungkin ada yang kata tak pernah cakap kita sayang dengan anak. Apa sayang? Tak pernah lah, tak pernah. Itu yang kata saya, bukan kita persoalkan kasih sayang itu. Tidak ada ayah ataupun ibu yang tak sayang pada anak. Apatah lagi arwah bapa saya dapat rasakan dia seorang yang sangat penyayang. Tapi bukan ucapan tak pernah. Empat orang budaya tidak terbiasa dan tak pernah rasa senang ataupun sentiasa rasa ego mengucapkan ucapan sayang. Tapi pengalaman itu, perasaan terkilan itu saya jadikan sebagai satu motivasi untuk saya banyak mengucapkan sayang pada anak. Sampai ada masanya jangan kata-kata lagi yang bukan saya pun rasa tak selesa. Allah aku bahasa dia kata bapa ni masyi lah dia. Macam anak benda tu pun nak cakap. Mungkin mereka umur dia sampai mereka semakin kadang-kadang dia tak rasa selesa mak bapak dia luahkan perasaan kasih sayang. Dia rasa mungkin kita anggap dia masih kecil lagi, masih muda lagi. Tapi saya teruskan. Dalam WhatsApp biasa dengan anak saya I love you, ya kan? Biasa, I miss you. Tapi ini pengalaman saya yang saya harapkan bahawa kita cuba memahami bahawa ada terdapat perbezaan antara generasi anak kita dengan apa yang kita lalui. Kalau kita merasakan apa yang kita lalui itulah yang tetap sepatutnya paling baik untuk generasi yang akan datang bawah anak kita dan cucu kita. Kita teruskan tradisi yang sama antara bapa dan ayah. Kesian anak-anak kita satu hari merasakan bahawa betapa kawan-kawan dia, jiran-jiran dia, sepupu-sepupu dia selalu tetap ucapan sayang daripada mak bapak dia, tapi dia pun tak pernah dapat luahkan yang seperti itu daripada mak bapak. Kedua, bapak saya ingat macam saya katakan tadi, arwah bapak saya tak pernah katakan saya, tak pernah katakan saya. Tapi satu perkara yang boleh saya katakan menjadikan saya dia banyak berbudi. Saya ingat lagi satu peristiwa yang pertama sekali ujiannya memberikan kesan. Waktu itu saya masih di pendidikan tadika. Saya ingat satu hari saya sedang main building blocks yang terjadi itu kan, sama-sama. Saya ingat waktu itu umur 6 tahun, kami masih duduk di Pasir Panjang, lain urut, Batu 9. Dekat kat sini, jangan. Sekarang kawasan Pandan tengah ada. Dia building block, dia buat macam green. Dia punya panjang dia, model dia. Bapak saya puji. Saya pun ada dengan mak saya seperti itu ya, tapi kepandainya buat hilang dia. Subhanallah. Mulai daripada situ, saya kalau buat apa-apa saya tahu. Bapak saya akan berkata. Saya kalau buat apa-apa saya tahu. Kalau orang lain kata tak cantik ke, tak jadi ke, tak sempurna ke, pasti akan ada orang. Kalau bukan bapak saya pun mungkin masih orang yang menghargai apa yang saya katakan. Sampai sekarang saya punya pendirian, saya punya keyakinan itu.
Saya punya that self-confidence bahawa apa yang kita nak buat, if we put our minds and our hearts into it, we can do it and we can achieve. Kalau 1000 orang tak terima, 1000 orang hina kita tahu bahawa kita achieve something. Ya kan? Saya dapat sentuhan itu daripada ayat. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain bapak saya sering puji saya. Bukanlah puji melambung, tidak besar-besarkan. Saya tak pernah dengar pula kalau puji kepada orang lain, tapi dalam Tuhan. Dan itu yang saya jadikan pelajaran. Sampai sekarang anak kepada saya, kalau ada pun pencapaian sikit macam mana pun dalam grup WhatsApp, saya akan timbulkan, saya sebut, saya puji, saya berikan semangat. Anak saya yang baru mereka mendengar, kalau dapat lulusan markah 2 baik sebagai contoh, walaupun not the best in class, not the first in position, for example, saya kata, oh this is a good start to your PhD. Padahal berarti cukup. Pasal kita nak kasih that boost of confidence, kita nak bahawa apa yang dia capai dikongsi sama, dia akan dapat lagi dari yang lain. Jangan pun masuk CP dan sebagainya, subhanallah. Itu jadi satu budaya yang terbaik. Ya kan? Mudah-mudahan mungkin itu bukan pendekatan yang terbaik, mungkin itu bukan sempurna yang sesuai dengan oleh semua keluarga, tapi kita cari ruang dan peluang. Kita manfaatkan. Tuan-tuan, anak-anak kita membesar, perlukan perhatian dan pujian. Bukan marah dan kekiran sebagainya. Bukan bermakna kita tak nasihat kalau dia buat kesilapan. Bukan bermakna kita tidak tegur kalau dia terlanjur. Tidak. Tetapi di sebalik itu, lebihkan aspek positif kepada diri. Dan ini cara untuk kita menangani keluarga. Kalau pun tuan-tuan bercakap daripada perkataan, anak kita sedang melalui tahap yang betul-betul mereka jauh daripada kita dan kita rasa dia menjauhkan diri daripada kita. Percayalah, sentuhan-sentuhan yang kecil-kecil tadi, yang daripada kecil kita datangkan dan biasakan sampai ke remaja dekat kita nak selesa pun kita teruskan, insyaAllah. Jangan melepasi tahap tadi, insyaAllah dia akan mengatasi krisis dan konflik dalam yang ada dalam diri dia. Satu hari dia akan kembali kepada kita. Satu hari dia akan buka kembali jendela yang semalam dia tutup daripada harapan dia. InsyaAllah, perkara kecil-kecil ini yang penting. Sebab itu Rasulullah SAW berkata, nanti dengan anak kecil, dengan anak yatim sebagai contoh, apa benda yang dia sedang diriwayatkan Nabi pegang kepala, Nabi besar. Sudah semua gesture, itu satu tindakan, satu perbuatannya. Ada benda pun nak cerita. Benda macam ni pun nak jadi satu yang diriwayatkan sahabat jadi hari. Nabi jumpa anak kecil, jumpa anak yatim, kita bukan pasal Nabi besar. Kenapa? Sebab sentuhan itu merupakan satu tutur bicara yang lebih berharga daripada sejuta perkataan. Kalau kita tidak pernah menyentuh kepada anak kita dengan penuh kasih sayang, kalau kita tidak pernah merusak rambutnya dengan penuh kecintaan, kalau kita tidak pernah memberikan angan cakapan kepada dia hanya semata-mata sebab dia dah remaja, dia rasa tingkup dan rasa janggal, kalau itu tidak pernah kita berikan, jangan ingatkan bila dia melakukan kesilapan, kita berletir di kerja akan mampu memimpinkan pemimpin. Sebab letiran tidak akan mendatangkan manfaat kalau dia tidak merasakan bahawa letiran itu keluarkan dari hati yang penuh dengan kasih sayang seperti itu. Baik, jadi sekarang ini kalau kita boleh buka waktu sedikit saja. Contoh pada ibu atau ayah bahawa di Iran ni, kalau seluruh Singapura ni nak datang balik begini 69 minggu. Pandai. Jadi kita kena ambil peluang sebaik-baiknya untuk mempertanyakan soalan anak. Kalau ada ibu-ibu dan ayah yang ingin mempertanyakan soalan, saya mempersilakan siapa yang ada soalan untuk bertanya. Contoh, kita datang ke ibu ada soalan-soalan. Bukan hanya soalan yang bapak-bapak yang berpengalaman kongsikan sama-sama. Soalan. Kita jawab kalau tak boleh tanya tak pakai paper boleh. Ada sebab siapa yang nak menambah apa namanya pengalaman pun bersilakan. Belum lagi. Ada soalan. Jangan lupa.
Bila?